Tahukah anda, satu ayat dalam Al-Quran menyimpan rahsia besar tentang potensi sebenar kita? Inilah ayatnya. Dari surah At-Tin, yang kata kita dicipta dalam bentuk yang terbaik. Tapi, apa sebenarnya maksud ahsani takwim ni? Apa itu bentuk yang paling sempurna? Secara asasnya, kesempurnaan ini boleh kita lihat dalam 3 dimensi utama diri kita. Okey, yang pertama, kesempurnaan fizikal kita. Badan kita ni ada keseimbangan yang luar biasa dan sistem saraf yang sangat canggih. Yang kedua, jom kita tengok pula kehebatan akal kita. Sebab kita boleh berfikir. Inilah yang membezakan kita dari makhluk-makhluk lain. Dan yang ketiga, yang paling dalam sekali ialah kesempurnaan rohani. Kita ada fitrah untuk kenal Tuhan dan cari tujuan hidup yang lebih tinggi. Tapi adakah itu sahaja? Sebenarnya, makna ahsani takwim ni lagi mendalam. Ia merujuk pada potensi tertinggi, macam blueprint terbaik yang dah ada dalam diri kita. Maksudnya, kita mampu capai darjat mulia dan tunjukkan sifat-sifat yang baik. Sebab tu, ayat seterusnya beri amaran. Kalau potensi ini diabaikan, kita boleh jatuh teruk. Jadi, kita ada pilihan. Sama ada kita nak bangkit atau kita biarkan diri jatuh. Ini menunjukkan satu benda penting. Kita ni dicipta bukan untuk jadi lemah, tapi mulia. Jadi, hidup ni satu perjalanan untuk kita sedar dan capai semula kemuliaan asal kita. Caranya, mula-mula sedar kemuliaan kita. Lepas tu, beriman dan beramal dan kembali padanya. Ringkasnya, ahsani takwim bermakna versi terbaik anda tu dah ada dalam diri. Potensi tu memang dah ada. Soalannya sekarang, macam mana anda nak gunakannya?